Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk kedudukan air buang aircon di kereta Nissan Grand Livina. Biasanya dalam video dalam YouTube banyak saya cari tak jumpa. Tak ada orang yang tunjuk kat mana lubang air keluar untuk Grand Livina selepas kita tukar apa tu yang dalam tu macam kondenser ni. Yang board kadang-kadang kita dah tukar. Jadi bila dah tukar, air aircon tu tak keluar ke bawah. Air aircon tak keluar ke bawah. Jadi bila air aircon tak keluar ke bawah, dia akan bocor ke dalam ni. Ni kedudukan apa ni, lubang air buangan aircon. Tapi sebelum tu pastikan benda ni elok lah. Tak ada bocor, maknanya tak ada yang potong-potong kemas lah. Tapi macam kes saya ni, kedudukan memang semua cantik, semua okey. Tapi dia tetap bocor juga. Jadi kita cek sini. Nampak tak ini lubang buangan air aircon ni. Dia bocor masuk ke dalam. Jadi pertama kita buka lah cover ni. Cover ni kita buka. Dan kita gunakan pembaris panjang ni. Macam saya ni pembaris panjang. Cuba jolok-jolok dan alihkan. Mungkin ada span-span yang terkena. Sorry tak nampak sebab tak kerja. Buat kerja tangan sebelah pegang telefon memang macam ni. Jadi juluk-juluk lah bawah ni. Saya harap awak nampak. Tak dalam video ni dah memang nampak. Ni juluk. Pastikan tak ada span apa ni yang tercantum antara air ni. Jadi sekarang ni kalau kita nak tahu benda ni jadi tak jadi, kita kena masukkan air dalam ni. Ataupun kita buka aircon, kena tunggulah ada air menitik tak kat bawah. Kalau air tak ada air menitik, nampak juga keluar daripada sana, maknanya gagal lah. Jadi gagal lah. Jadi sekarang ni saya akan start kereta. Saya akan buka aircon macam biasa. Sebab nak masuk air kat dalam celah tu, saya tak ada pincang gari. Kena ada pincang gari. Kalau kita ada pincang gari besar tu, kita boleh masukkan air ikut celah-celah tu. Kita buka kotak ni, kita masukkan air, kita boleh tengok air tu menitik tak. Tapi kalau tak ada pincang gari ni macam sekarang, nak tak nak kena buka aircon lah. Tunggu, kena buka aircon. Benda ni nampak remeh tau, tapi sebenarnya serius. Sebab air masuk dalam kereta tak berkulat. Awak nampak lah. Ni kesan kulat. Air aircon ni dia masuk dalam kereta, dia tak menitik kat bawah. Jadi benda ni nak kena tunggu. Tengok air aircon tu basah kat mana, bocor kat mana. Okey. Boleh rasa lah kat sini dia cara menitik air tu macam mana. Dia susah. Dia air Livina ni, dia pembuangan air aircon dia tu dia tak sedetail macam kereta-kereta lain. Ni apa? Saya try buang. Apa ni, macam spam apa ni. Kadang-kadang spam yang meleleh ni, dia lah puncanya. Punca dia, bila air terlalu kat spam, air tu jadi jambatan untuk keluar kat tempat lain. Nampaknya macam ada barang. Susah kan. Minta maaf lah kalau video gambar tak cantik, sebab tangan saya buat kerja sebelah. Okay, saya try. Ni kita sangkut, jatuh pula. Okay. Nampak tak? Dia kena tunggu lama sikit lah. Nak tunggu air aircon keluar. Buat nombor 2.
Mesti dia cepat sikit. Ni ada spam apa ni, susah nak ambil. Tak. Spam ni kalau air melalui air spam ni, dia boleh jadi jambatan air tu keluar. Okey, nampak ah. Kalau kita ada jumpa dia punya masalah. Nampak air? Air tu meleleh kat tempat lain, tak pergi ke. Oh, boleh nampak dia tak pergi ke lubang. Dia meleleh masuk dalam. Jadi boleh nampak sana. Kalau boleh nampak dalam video ni, sebab kat luar ni kita nampak. Dalam video ni tak tahulah boleh nampak tak. Air tu meleleh keluar daripada luar. Menitik banyak tau. Okey. Jadi tugas kita, kalau saya buat jambatan ni, air aircon saya letak pembaris ni. Air melalui ikut pembaris. Nampak? Air lalu melalui pembaris. Inilah puncanya. Banyak juga lah. Nampak air menitik. Jadi air menitik ni dia tak masuk dalam lubang. Maknanya ada sesuatu. Dia masuk kat belah sana. Jadi pening kepala juga nak fikir macam mana. Air tu pergi belah sana. Nak buka kotak ni maknanya kena buka aircon tau. Habis semua ni. Nak buka kotak ni kalau nak pastikan dia betul-betul ngam. Okey, itu saja perkongsian saya macam mana nak atasi air mengalir aircon ni daripada Nissan Grand Livina. Okey, bye bye.